Ada kawan pernah tanya saya, kenapa obses sangat simpan emas? Kenapa tak simpan duit kertas je? Sebenarnya, dulu saya ada satu masalah besar. Pantang nampak duit lebih dalam bank, tangan ni automatik gatal nak shopping. Tapi bila saya mula tukar sebahagian duitku jadi emas, saya panggil strategi ni simpanan untuk dilupakan. Bila duit dah jadi emas, tiba-tiba rasa sayang nak membelanja. Duit yang dulu selalu bocor, sekarang kekal ada. Lepas tu, baru saya faham satu fakta yang mind-blowing. Zaman nenek moyang kita dulu, 1 dinar emas boleh beli seekor kambing. Dan hari ni, nilai 1 dinar tu masih mampu beli seekor kambing yang sama. Bayangkan, kuasa beli dia tak susut di telan zaman, sedangkan harga barang makin lama makin gila. Simpan duit kertas, kadang-kadang dividen pun tak cukup nak cover inflasi. Dan jangan risau, emas ni sebenarnya aset paling cair. Kalau sesak atau nak buat modal pusingan bisnes, boleh pajak dekat Arahnu bila-bila masa. Duit dapat, aset fizikal pun tak hilang. Apa yang saya sedar, kita tak payah tunggu kaya raya baru nak mula. Dengan RM100 je, dah boleh start kumpul gram sikit-sikit. Langkah kecil hari ni boleh jadi penyelamat masa depan kita nanti. Kalau anda nak mula, DM je saya. Nanti saya guide cara simpan emas dengan public goal yang betul.